Gadis-gadis pembawa kerabu. Gadis-gadis pembawa, meriahnya. Oh, gadis-gadis kerabu. Inilah yang kerja kedai tom yam yang semua ada. Apa kisahnya hari ni? Kerabu, tajuknya kerabu. Sekarang 2 ke 3 ni? Sekarang 2. Okey, siapa punya? Ni awak punya. Apa tajuknya hari ni? Yang kerabu mangga dengan kerabu suun. Suun ke mihun? Suun. Wah, ni cantik. This one cantik. Presentation very neat. Ni longgok.com daripada. Okey, kalau you tengok sini kan, kalau you tengok sini yang mana bisa saya kata tadi lah, mana you rasa paling cantik? Kenapa ini cantik? Dia cantik, tapi kenapa dia cantik? Ada bentuk. Ada bentuk lagi? Banyak warna. Okey, banyak warna. Ada bentuk. Hijau, hijau dia chop coriander. Lagi? Pasal apa ini cantik? Kemas lagi? Ada disiplin? Disiplin? Apa disiplin bagi udang ni? Bagi satu sebab kenapa antara semua banyak ni awak rasa, kita rasa paling cantik. Hiasan, okey, hiasan satu lagi. Balance lagi. Saya cari satu kenaan. Kreativiti, okey lagi. Apa lagi? Sebab apa lagi? Semua ni pun ada colour kontras kan, macam colour. Ini yang membuatkan ini stand out kenapa? Yang kedua ini. Pasal apa? Yang kedua ini. Yang paling menjadi, kalau markah tinggi daripada segi presentation, ini berdua. Okey? Kenapa awak rasa? Letaklah, tak boleh letak. Tak je. Alihkan. Kenapa you rasa dua ni yang paling outstanding? Pasal apa? Menarik. Betul, kenapa dia menarik? Yes. Sebab dia tinggi, dia tak spread out bersepah. Kalau you tengok antara ramai-ramai ni, kan, kalau tengok daripada ramai-ramai, siapa yang paling outstanding? Siapa student? Dia, kerana dia tinggi. You know what? Katakanlah model tinggi ke rendah? Sebab apa? Sebab orang nampak dia dari jauh. Dari jauh. Samalah konsepnya. Konsepnya kita tinggikan dia, kita tak nak latakan dia. That's why kalau tengok plate presentation, orang tak latakan. Orang naik macam gitu kan. Biasa kan kalau tengok keranda ke? Kenapa dia keranda kan? Ke kapal layar? Mau pulang ke mana ni? Apa awak rasa salah daripada sini? Apa yang salah? Kenapa 5 nipis tu salah? Besar sangat. Selain daripada tu, apa fungsi appetizer? Yes. Appetizer daripada perkataan dasar dia apa? Base form dia apa? Appetite. Appetite is selera. Appetizer is pembuka selera. To whet your appetite. That's why most of the time, appetizer ni dia ada masam-masam sikit. Kerana untuk orang kata, kalau Melayu kata pecah liur. Kan? Kita nak pecah liur. Bila pecah liur, terbuka segala rongga, nak makan banyak lagi. Betul? Itu ceritanya. Ya? Jadi, saya nak tegur kat sini, ialah limau. Ya? Limau ni, kalau kita potong dengan dia punya, akar tunjang ni, kan? Ini presentation ni, hampir malas. Macam kita buat kerja, malas satu, orang kata kita pengutur. Kan? Cantik ni. Ini kering ke basah? Bawah ni kering. Dia kena ada dia punya jus tu sikit, tu dressing dia sikit. Ya, sebab kering sikit ni okey. Ini keranda. Keranda siapa punya? Kedai tom yam. Tom yam. Sedap kebun mangga campur carrot, colour lawa. Bismillah. Tapi saya rasa kalau ni letak dalam tumbal tak? Kalau dalam tumbal kita potong panjang-panjang sikit lagi lawa. Sebab dia kena orang kata biar sedondon dengan yang panjang-panjang tu. Kan? Pernah tengok bunga rafflesia? Ni dia. Versi kecil. Orang tak buat dah ni. Ini versi lama. Tak maulah buat ni lagi dah. Tapi tak apalah, praktis. Ni scan 2 sikit-sikit dulu praktis. Tak apalah. Bismillah. Nampak sedap, masam sikit lagi. Sikit lagi. Betul? Apa dressing dia?
Dressing dia apa? Ni. Malas nak buang ni. Ni, yang kedai Tom Yam, make sure buka ni tau. Kita hiris. Mana dia? Dihigir. Ya Allah kan. Terbabas kena tangan tak pasal, tak payahlah. Bismillah. Tak shot. Ni. Dilanggar Garuda ni ha. Nak ranak pun tak ranak. Tinggi pun tak tinggi. Banyak ni je ke dapat. Kenapa? Ni apa? Daun ketumbar. Daun ketumbar tak. Kita tak nak cincang. Macam saya kata, daun ketumbar dia tak besar. Allah buat cantik dia bentuk dia. Jangan dia cincang. Kan? Jangan cincang. Cincang dah tak nampak rupa ya. Ni batang dia letak tak? Ambil daun saja Batang ni tukar power kau. Kalau dia daun ketumbar ni flavornya dekat batang ke akar. That's why kalau you tengok ni nak bacakan talqin ke macam apa dengan pusat lesi ni. Kenapa mana daun salad tu? Siapa punya? Daun salad tu mana ni tuan dia? Lupa letak daun salad tu pusat lesi ni. Okey, ayam kering. Udang 2 ekor yang lain awak makan La ilaha illallah. Kada tak cukup, ketumbar tak cukup. Rich Talent.